Ni habit perangai ni lah. Study lamin ni. Ni banyak ni. Tengok. RM120 dia tak nak close lagi. RM150, RM160. Belum kau entry, kau belek dulu. Aku tengok kau buntu kan tadi kan. Kau bodoh kan. Tak tahu apa kan. Kau belek dulu. SPM kau berapa 5. Ni habit perangai ni lah. Study lamin ni. Baru nak entry, baru study. Nampak RM20,000. Dia entry. Kau tekanlah berapa banyak kau nak. Kau boleh hold floating sampai 5 minit. Kalau kau rasa kau dah nak close, kau close. Darah ni RM40 lah. Ikut kau kan. Rani banyak ni. Tengok. RM120. Hold je. Alamak, ni macam hit ni. RM120 dia tak nak close lagi. RM150, RM160. Alamak. Last close tang RM70. Sebab apa kau entry kat situ tadi? Tengok market tengah bullish sekarang ni. And then bila tengok balik H1 direction market memang tengah atas. Semua tu ada dalam ibu lah. Ada. Memang complete. RM160 disebabkan tamak jadi RM70. Okey, kau bersyukur tak bersyukur? Kita kena sentiasa bersyukur. Tadi RM160 tu berapa minit? 2 minit, 3 minit? 3 minit. Dia 3 minit dah running RM160. Tapi sebab ada ketamakan dalam diri tu, lala close RM70. Buka QR kau. Ish, thank you doh. Thank you Zack. Sama. Kau target nak sambung belajar mana? Future teacher. Dia nak jadi cikgu PJ tu cita-cita dia. Pagi-pagi balik bola, jangan patah, jangan mati. Janji dia buat kerja dia dah. Yelah, aku mengalu-alukan dia jadi cikgu. Kau nak ajar sekolah mana? Sekolah menengah? MSM lah. Sekolah perempuan? MSM. Gelang ke baju.